Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Pagi ni saya di Kerry Automotive Technology Exhibition Hall untuk sesi lawatan kerja hari pertama untuk melihat transfer teknologi yang akan kita bawa ke negara kita, Malaysia. Ini salah satu tempat untuk mereka cek jenis-jenis kenderaan yang berkaitan dengan EV yang ada dalam negara China. Mana ini salah satu tempat mereka membuat uji kaji tentang teknologi EV untuk negara China. Jom sebentar nanti kita tengok infrastrukturnya. Peace. Come. Dan ini sebahagian daripada pengiktirafan daripada kerajaan China kepada syarikat Kerry certification, terutama untuk industri EV. Okay. Kenapa kita hadir kat sini? Sini merupakan salah satu tempat untuk mereka memastikan tahap keselamatan kenderaan manufacture di seluruh negara China ni mendapat certification yang betul. Salah satunya mereka terlibat dengan China Insurance Automotive Safety Index, dan mereka terlibat dengan Intelligent Vehicle Integration and System for Testing Area. Mereka juga terlibat dengan China Automotive Health Index. Mereka juga terlibat, ini yang paling penting, China Electric Vehicle Evaluation Procedure dan juga Consumer Car Driving and Riding Evaluation. Mereka setelah mereka memberikan maklumat tentang semua perkara ini, baru mereka keluarkan bintang keselamatan kepada tiap-tiap kenderaan yang boleh dipasarkan dalam market, terutama kenderaan EV. Itu kehebatan tempat ini. So we also have some like the data maturity, data management. Paling penting, mereka ada logo ni. Kestabilan.